selain Awakening Wednesday yang lain. Nyo adalah Awakening Live. Dan nyo kita suka kembali dari pengajaran ringkas. Hari ini kita akan bercakap tentang pengurapan doa tertentu yang saya dapati menarik dan memikat untuk diterokai. Sebelum kita lakukan itu, ingatlah, ini adalah Awakening Prayer Hubs. Kita berjuang untuk jiwa-jiwa diselamatkan, gereja-gereja dihidupkan semula, dan bangsa-bangsa dibangkitkan. Kita kini berada di lebih 100 negara dan kami mahu Anda bersama kami. Jadi lancarkan hub di awakeningprayerhubs.com. Kami melatih Anda. Ada bimbingan, ada keluarga, ada titik doa. Terdapat banyak peluang untuk terlibat pada tahap apapun yang Anda inginkan. Sertai kami hari ini di awakeningprayerhubs.com atau cari hub. Jika ada satu di bandar Anda dialu-alukan untuk menyertainya atau menajah hub atau menderma untuk tujuan tersebut. Lakukan sesuatu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam pengajaran hari ini. Jadi saya sedang membaca dan mengajar dari The Revivalist Devotional. Saya bukan sekadar membaca entry, saya mengupasnya dan mendalaminya, dan saya rasa ini akan memberkati Anda hari ini. Devosi hari ini bertajuk pengurapan doa, EM, Bounce. Sekarang, jika Anda tidak pernah membaca buku On Prayer oleh E.M. Bounds, Anda perlu membacanya. Sebenarnya, Anda boleh memuat turun banyak daripada ini secara percuma di internet. Cuma cari sahaja di dalam bentuk PDF dan boleh dimuat turun secara percuma, dan ini adalah antara buku paling penting tentang doa yang pernah saya baca, dan saya telah membaca banyak. Jadi Noji, ini adalah hasil kerja seorang lelaki yang Anda ingin kenali. Biar saya baca Mazmur 43. Kayu cara Mr. Kane, you mendapatkan The Revivalist Devotional di laman web saya di jenniferleclaire.org atau di mana sahaja Anda membeli buku dalam talian. Jadi mari kita lihat di sini pada Mazmur 43 yang bermazmur David berkata bahawa Tuhan seolah memisahkan untuk dirinya yang saleh, dia yang saleh yang Tuhan akan mendengar apabila saya memanggil kepadanya. Sekarang biar saya berikan Anda satu petikan. Baiklah, biar pada menjelaskan itu. Saya mempunyai banyak perkara di hati saya. Tuhan telah memisahkan untuk dirinya dia yang saleh. Jadi itu bermakna mereka yang mengejar kerajaan, mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang mendekati tempat maha suci, Tuhan telah memisahkan Anda. Dan apabila Anda berseru kepadanya, apabila Anda berdoa, Tuhan mendengar doa Anda. Itu tidak bermakna Anda mendapat jawapan segera kerana ada rintangan dalam roh. Kadang-kadang masa kita tidak tepat. Kita fikir kita perlu atau sepatutnya mempunyai atau melakukan sesuatu sekarang, tetapi masa Tuhan adalah kemudian. Tetapi maksud saya apabila Anda menguduskan diri Anda, apabila Anda layak sebagai orang yang saleh dan Anda melakukannya, jika Anda berada dalam Kristus, Anda adalah kebenaran Tuhan. Roh Anda telah disempurnakan. Anda suci dan kudus di hadapannya dalam kasih dan mau. Dan jadi kita ingin, dan ini menggambarkan E.M. Bounds, saya memilih ini menggambarkan E.M. Bounds. Dia pernah berkata, apa yang gereja perlukan hari ini, bukanlah lebih banyak mesin, atau lebih baik, bukan organisasi baru, atau lebih banyak dan kaedah baru, tetapi lelaki yang boleh digunakan oleh Roh Kudus, lelaki yang berdoa, lelaki yang perkasa dalam doa. Roh Kudus tidak mengalir melalui kaedah, tetapi melalui manusia. Dia tidak datang pada mesin, tetapi pada manusia. Dia tidak mengurapi rancangan, tetapi manusia yang berdoa. Mari kita kupas. Kita pasti tidak butuh program lebih. Saya tidak menentang program dalam gereja, So, kita tidak butuh program lebih. Gereja tidak memerlukan program. Mereka memerlukan doa, Kita tidak memerlukan lampu dalam penyembahan. Kita memerlukan doa. Kita tidak memerlukan, Anda tahu beberapa gimmick baru, seperti dapatkan ayam Belanda percuma. Kita tidak memerlukan gimmick, Kita tidak memerlukan mesin. Kita memerlukan lebih banyak doa. Segala-galanya bergantung pada doa. Anda tahu kami mempunyai rumah doa, Awakening House of Prayer, melahirkan gereja. Awakening House of Prayer, melahirkan gereja. Saya tidak mahu mempunyai gereja. Saya mahukan sebuah rumah doa, tetapi orang ramai datang untuk latihan dan ia jadi sebuah gereja. Rumah doa akan jadi perkara-perkara. Ia melahirkan perkara-perkara. Kesabi Anda tahu dalam perjalanan saya, dan kemudian Anda tahu tahun lepas dengan serangan berturut-turut, Tuan, saya tidak berada di bilik doa sebanyak yang sepatutnya, dan bilik doa mula berkurangan, dan saya melihat dengan mata saya sendiri hasil apabila doa berkurangan. Saya melihat hasilnya. Saya berikan kesan berantai apabila doa kurang. Jadi saya menarik diri dan saya cuba untuk membina semula, mempelopori semula rumah doa. Doa adalah kunci kepada segalanya.
Dia berkata kepada Shi, rumah doa adalah kunci kepada segalanya. Namun doa jauhmu adalah kunci kepada segalanya. Dia berkata apa yang gereja perlukan hari ini bukanlah lebih banyak atau lebih baik mesin, bukan organisasi baru atau lebih banyak dan kaedah baru. Tetapi lelaki yang boleh digunakan oleh Roh Kudus, lelaki yang berdoa, lelaki yang kuat dalam doa. Roh Kudus katanya tidak mengalir melalui kaedah tetapi melalui manusia. Ia bukanlah kaedahnya, ia adalah mesejnya. Anda tidak bersetuju kata kita perlu kaedah baru ini untuk generasi baru. Saya fahamnya mungkin Anda perlu pendekatan berbeza. Sana Yahudi kepada Yahudi, Yunani kepada Yunani, tetapi akhirnya doa mesti menyokong apa sahaja kaedah terbaik yang Anda boleh fikirkan. Tanpa doa, ia tidak berjaya. Tanpa Kristus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Apabila kita berdoa, kita tidak meminta Tuhan memberkati kaedah, mesin, atau program kita. Kita berdoa untuk cetak birunya, untuk gereja, kehidupan, perniagaan kita. Dia mencari pendoa syafaat. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dia pendoa syafaat. E.M. Bounds berkata dia tidak mengurapi rancangan, tetapi manusia yang berdoa. Itulah petikan E.M. Bounds. Dia pendeta konfederasi. Setahun di penjara selepas ditangkap tentera Union. Dia boleh mati atau menghabiskan tahun di sana. Saya yakin Bounds berdoa untuk keluar. Di penjara, Yana dalam ujian, Bounds menulis buku klasik doa. Anda mungkin bertanya, kenapa tunggu lama? Anda tahu, wow, saya mempunyai banyak idea buku. Anda semua tahu saya telah menulis kira-kira 55 buku. Dan beberapa idea buku itu saya belum boleh tulis lagi kerana saya belum mengalaminya. Saya belum menerima cukup pencerahan untuk benar-benar melakukannya dengan adil. Dan saya lebih suka menunggu untuk menulis buku sehingga saya mempunyai pencerahan yang lebih lengkap tentang apa yang Tuhan telah berikan kepada saya. 8 tahun sebelum dia mula menulis buku, dan dia terlibat begitu mendalam dalam doa syafaat. Dari jam 4 wanan pagi hingga 7 wanan pagi, lelaki ini berdoa setiap hari. Anda tahu, mereka berkata Jonathan Edwards berdoa. Anda tahu, 4 jam sehari. Setiap hari sebelum dia mula menulis bukunya, dia berdoa selama 3 jam. Sebelum dia menulis On Prayer, adakah terdapat, Anda tahu, kebetulan bahawa bukunya tentang doa begitu berkuasa? Dan dia mula menjadi pastor sebenarnya pada usia 24 tahun. Jadi 34 tahun sebelum dia mula menulis buku-buku tentang doa itu. Sekarang dalam pendahuluan salah satu bukunya yang dipanggil The Necessity of Prayer, Claude Chilton Jr., dia menulis ini. Edward McHenry Bounds tidak hanya berdoa dengan baik supaya dia dapat menulis dengan baik tentang doa. Dia berdoa kerana keperluan dunia ada padanya. Dia berdoa selama bertahun-tahun tentang subjek yang mana orang Kristian yang mudah tidak pernah memikirkannya dan untuk tujuan yang mana orang yang kurang berfikir dan beriman sentiasa bersedia untuk menyebutnya mustahil. Tuhanku. Dia berkata, dari sini kamu, dari berjaga-jaga doa soliternya, tahun demi tahun, timbul pengajaran yang setara dengan beberapa orang dalam sejarah Kristian modern. Ya, dia menulis dengan melampaui tentang doa kerana dia sendiri melampaui dalam amalannya. Seperti bernafas adalah realiti fizikal bagi kita, begitu juga doa adalah realiti bagi Bounds. Dia mengambil perintah berdoalah tanpa henti, hampir secara literal, seperti alam semula jadi, yang hidup mengambil undang-undang sistem saraf refleks yang mengawal pernafasan kita. Dia benar-benar berdoa tanpa henti. Jadi dia meninggalkan warisan, Bounds melakukannya, E.M. Bounds. Dia meninggalkan warisan dengan tulisannya
mengilhami setiap pendoa syafaat. Pemikir dan pewahyu ini terus membimbing ramai pendoa syafaat lebih 1 abad setelah dia pergi untuk bersama kemuliaan. Saya baru menerima pengurapan itu sebab saya mempunyai banyak buku tentang doa yang ingin saya tulis. Tetapi saya tidak akan menulis yang terbaik. Tentang doa untuk beberapa tahun lagi, mungkin menulis buku, atau berdoa, atau melakukan kedua-duanya. Saya beritahu pengurapan E.M. Bounds patut diminta. Jadi mari kita minta Tuhan untuk itu. Bapa, dalam nama Yesus, bolehkah Engkau membantu kami memahami kebenaran mendalam tentang doa yang diajarkan oleh Bounds? Kami ingin menangkap semangat doa yang bersemayam padanya. Kami ingin menjadi orang yang berdoa untuk memohon dengan rendah hati kepada Raja. Tuhan Fokwari bantu ni kami untuk memahami wahyu bahwa ia bukanlah mesin, bukan program, tetapi doa yang menyokong segalanya. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa, tetapi dengan rohmu, dan rohmu adalah roh doa. Jadi Bapa, terima kasih kerana mengurapi kami semula hari ini. Dalam nama Yesus. Kami memerlukan pengurapan-Mu bersatu dengan pengurapan kami. Tolong sila, sertai kami. Lancarkan hub hari ini di awakeningprayerhubs.com. Jika ingin sertai satu, cuba di awakeningprayerhubs.com. Find a hub, tidak di kebanyakan bandar. Ada beberapa ratus, tidak di mana-mana. Anda perlu menjadi perintis banyak kali untuk mulakan atau tabur benih ke Awakening Prayer Hubs. Saya sayang Anda. Kami akan kembali dengan Awakening Wednesday yang lain. Pastikan menghidupkan amaran. Jika ini kali pertama menonton, pastikan amaran dihidupkan supaya diberitahu. Tuhan memberkati. Semoga hari penuh kejayaan.